Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bagaimana orang yang bagi kita lah antara pimpinan pelapis masa depan pemuda. Kita pemuda ni banyak rekod. Kebanyakan pimpinan-pimpinan ni menteri-menteri pernah pegang jawatan ketua pemuda. Anwar Ibrahim pernah ketua pemuda UMNO. Zahid, KJ, apa lagi? Isyamuddin Tun Husin, Adli Akmal Nasir. So ketua pemuda ni kita tahu lah barisan pelapis, dan dia kena menunjukkan satu ketokohan. Dia pemimpin yang kita tahu dia tak boleh perongeh, dia tak boleh kedah saja. Dia okey, boleh, orang macam ni boleh, tapi tak. Kalau dengan presiden pun boleh ditegur sebegitu halus, diplomasi pun boleh dia. No fear, no surrender. Entahlah, kadang-kadang kau nak pergi ke depan, kau nak tunjuk kehebatan kau, tak ada siapa boleh bertegur. Zahid sendiri tak boleh tegur. Entah apa kita nak cakap kalau orang macam ni. Walaupun kita tahu, ramai kita baca analisis apa-apa lah, bahawa Akmal Saleh ni bukan pemimpin yang kita nak, bukan pemimpin yang kita rasa sesuai dalam keadaan negara kita yang pelbagai kaum, agama apa semua. So dia nak jadi pemimpin bersama level pemimpin PAS. Ya, mereka boleh jadilah pemimpin kampung, jadi menteri besar belah-belah pantai timur. Tak apalah, negeri mereka majoriti. Tapi kalau kau nak jadi menteri, nak jadi pemimpin nasional, kamu kena berfikiran nasional. Maksud dia, kamu kena fikir besar. Jangan duk fikir aku Islam, aku Melayu, akulah terbaik, akulah yang lain tu semua pendatang. Kena ikut cakap aku. Macam inilah pimpinan PAS ni. So UMNO sekarang kena ingat bukan UMNO macam 30-40 tahun lepas. UMNO sekarang ni dah orang UMNO generasi sekarang ni Gen Z, Z apa semua dah lain. Tapi dia tak sedap. Sepatutnya dia membawa suara itu. Orang dah tak peduli Melayu. Kebanyakan kita kebergantungan kepada Melayu, Islam apa bantuan tak ada lagi. Kita hidup bebas. Kita kebergantungan kita kepada kerajaan. Kalau dulu buat sekolah, ini sekolah UMNO macam tolong. Buat jalan pun ini jasa UMNO kepada kampung kita. Sekarang tak ada lagi. Pemikiran kita, itu tugas hampa lah kerajaan, siapa-siapa menteri. Tak ada nak bersyukur, nak bersalam, terima kasih UMNO. Tak ada lagi, betul tak? Dulu ya. Buat sekolah pun terima kasih UMNO. Itulah jasa mereka. Dan duk cerita pasal kerajaan sekarang melanggar agama Islam, perundangan raja-raja. Bila masa itu suara-suara geng-geng walaun, iyalah bercakap. Tak ada fakta, tak ada data. Dia tak ada lah. Saya tak rasa agak Rukiah perilakan ini. Dia banyak sikit memberi kesan negatif kepada UMNO. Satu, UMNO gagal menjaga karakter, tingkah laku dia. So kita tahu menyebabkan sokongan bukan Melayu, terutamanya penyokong-penyokong DAP dah lama terluka kecil hati dan kemungkinan akan membengkak lagi betul lah. Dia kemungkinan seperti yang kita cakap dalam pilihan raya nanti dia akan pergi ke parlimen, dia tak akan bertanding lagi DUN. Selalu ahli ketua pemuda jawatan dia besar, dia akan kena tergalas. Tugas tu besar sebagai general, antara general besar kepada parti. So bila masa kau mencari musuh dalaman diri, kau bergaduh dengan beberapa orang pimpinan UMNO diri dengan Zahid gini, nampak pertemuan dia dengan Zahid, dia bergaduh dengan Lokman Adam. So ya betul ada sokongnya, tapi kesannya tak bagus. Dan di luar UMNO pun kita tahu dengan PKR dia tak pernah berpeluk cium macam dia berpeluk cium dengan Afdan, ketua pemuda. Dengan DAP dan ceritalah mana boleh berkawan. Nakkan benar ni penting. Kamu bukanlah geng-geng PAS pun mereka bijak lagi dengan luar. Dan kalau bukan kaum agama Islam pun mereka pandai berpolitik tapi dia ni tak bijak. Betul lah.